Hari ni kita buat tempe goreng crispy. Tak boleh tahan lalu lalang. Mesti kena buat juga ni. Memang nak rasa. Mula-mula saya ambilkan 2 keping tempe yang besar tu. Kemudian saya potong kecil, tepikan. Kemudian saya ambil bahan-bahan yang saya tuliskan ni. Ambilkan 2 tangkai daun kari, dipotong kecil dan tepikan. Kemudian kita satukan bahan-bahan. Bahan-bahan semua saya ada dituliskan di sana. Letakkan sedikit air. Jangan sikit sangat. Jangan terlalu cair dan jangan terlalu pekat. Kacaukan dia rata. Kemudian kita masukkan kita punya daun kari yang kita dah potong kecil ni tadi. Lepas tu, apa lagi? Kita masukkan kita punya tempe yang kita dah potong kecil ni tadi. Kita kacaukan rata dan kita perapkan selama lebih kurang 1 jam. Tapi saya dah tak sabar. Dalam 45 minit saya dah nak menggoreng. Tapi kalau kita nak goreng ni, kita kena panaskan minyak kita betul-betul panas. Baru kita masukkan kita punya tempe ni tadi. Biarkan dia berubah warna. Bila dah garing dan kering, kita angkat dan toskan. Apa lagi? Siap untuk dimakan bersama dengan nasi hangat-hangat. Sedap sangat. Kalau kita gigit dia, kerak-keruk. Serius, tak percaya? Cuba buat.